gadis. Terdapat begitu banyak manisan. Mari ambil semuanya. Manisan kegemaran saya. Saya amat menyukainya. Apa ini? Seseorang mencuri gula-gula. Masyak! Jangan sepatah kata pun. Saya akan tangkap semua orang! Oh tidak! Kita akan ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Oh, itu berat. Gadis-gadis, pintu terkunci, jadi kita kena sembunyi. Itu tidak berfungsi. Tidak. Di mana saya boleh sembunyi? Aha, di mana awak? Ya, Saya akan jumpa awak sebentar lagi. Oh, awak. Kau takkan dapat tangkap aku. Mereka pemburu. Hello. Hah? Anda berhak untuk diam. Diamlah. Wah, aku akan menangkapnya. Baiklah, kami tidak tahu. Saya. Ke tepi, gadis-gadis. Saya perlu memandu kereta ini dengan segera. Ia sempurna untuk saya. Lebih baik belajar memandu. Ia seru. Tunggu, saya boleh sembunyi di sini. Tidak, tempat ini tidak begitu bagus. Tetapi saya ada idea. Saya akan ubah suai kereta jadi rumah. Ini akan jadi lebih baik. Dan saya akan sembunyi di sini. Basikal yang hebat. Saya betul. Wah, betapa comel beruang Teddy ini. Alat solek. Suka ini. Hei, berhenti. Anda boleh melihat saya di mana-mana. Dan kotak mainan ini sempurna. Aha, mereka pasti di sini. Pencuri, mari kita cari mereka. Bukan di sini. Di sini masih bukan tempat yang betul. Tukul dari diambil. Lihat tangan ini, Minecraft. Hebat. Saya Yang menang. ini. Oh, saya seperti... Apa? Kamu lapar? Siapa yang saya buat? Saya suruh awak berdiri diam dan jangan bergerak. Baiklah, di mana selebihnya gadis ini? Apa? Itu siapa? Saya tak nampak Maksud saya? Siapa di sini? Jangan sentuh saya. oh, kawan. Baiklah, beruang itu pasti tidak akan sentuh saya di sini. hanya akan Tapi ambil gelap. tangan saya. Mari kita lihat. Ada satu. Tidak lama lagi. Selamat tinggal. Oh, suka. Wow, saya telah buat telefon. Kita semua mati. Tarik balik. Apa yang patut kita lakukan? Baldi. Ini memang tempat yang bagus untuk bersembunyi. Oh, ia busuk di dalam. Saya tidak akan pergi ke sana. Oh, menjijikkan. Ayu. Baiklah, warnanya memang sesuai dengan saya. Hello. Oh, orang. Aduh, ini sungguh menjijikkan. Saya harap pegawai polis tidak akan jumpa saya di sini. Apa? Baiklah, semoga berjaya, Nicole. Emma, adakah kamu makan popcorn tanpa saya? Ini warna saya. Apa-apa sajalah. Saya suka popcorn. Ia sangat sedap. Saya tak boleh masuk ke situ. Saya perlu pergi. Damai. Mari kita cari baldi yang lebih besar. Ia begitu besar. Dan ia muat dengan sempurna. Mari masuk. Eric yang bersembunyi di belakang poster. Adakah ia berjaya? Kamu boleh nampak saya dengan jelas. Oh, sebuah jam dengan Pepsi dan ia sesuai dengan warna saya. Saya perlu menyelinap. Angkat tangan. Apa benda ini? Selamat tinggal.
Tiada sesiapa di sini. Mereka sudah sembunyi daripada saya. Saya suka Popford. Wah, besarnya baldi ini. Serius? Oh, itu menarik. Saya mahu makan semuanya secepat mungkin. Siapa gigit saya? Saya jumpa benda ini. Hebat! keluar dari Dan berdiri di sebelah saya. Jangan fikir nak lari. Saya sedang memerhati awak. Panas sangat di sini. Peti sejuk Pepsi. Pai kacang. Saya mau soda. Hari ini hari saya. Saya akan lawan semua dalam beberapa saat. Berhati-hati. Jangan lari. Pai kacang. Saya akan minum Pepsi buat sementara waktu. Baiklah, mari tambahkan sedikit Apa? Ini dia si pembuat onar ketiga. Hei, tolong saya. Orang ramai. Oh tidak, mereka melarikan diri. Saya mati. Pingat emas. Terima kasih. Terima kasih atas sokongan Anda. Ia sangat menyeronokkan. Oh, itu sakit. Tunggu, cawan yang sama. Kita tak boleh. Tiada siapa akan jumpa saya. Saya boleh. Mari naik ke sana. Nicole, ya, kamu di atas sana. Ini sangat lucu. Hey! Tidak, jangan biarkan di dalam cahaya. Saya sedang kena. Dan saya akan... Sembunyikan di sini. Siapa di sini? Saya tahu. Kamu pencuri bersembunyi di tempat ini. Tiada sesiapa di belakang tirai. Mari kita lihat lebih lagi. Dumbbells. Baiklah, saya tidak dalam keadaan terbaik. Saya boleh bersenam. Pingpong. Beg penumbuk. Oh, siapa yang buruk itu? Pastinya ada buruk di sini. Baiklah, hello. Saya telah menemui seorang Samseng. 2 lagi untuk pergi. Tetap di tempat Anda. Jangan bergerak. Ini seorang pencuri lagi. Keluar. Hei, baiklah. Di manakah yang ketiga? Selamat tinggal. Hello? Baik. Terima kasih. Mari lihat. Wah, itu agak kasar sedikit. Apa nih? Sungguh mengarut. Nah, inilah yang ketiga. Oh, maafkan saya. Saya tidak mahu buat perjanjian. Tolong, polis. Tolong. Saya pun rasa kasihan pada kamu, tapi saya polis. Ini tugas saya. Sayang! Saya. Bagus. Pusing. Dan... Mary! Awak nampak cantik dalam pakaian ini. Zombie, apa yang awak buat? Hello. Apa? Saya tak boleh berada di sini. Apa ini? Itu sahaja. Tapi seorang lelaki pelik pikir dia lempar kamu, kan? Mari kita... mesti ada nama yang bayang. Betul. Sudah penyembur api. Saya perlu cat rumah saya hitam. Cepat. May malu ingin buat saya soleh goreng rumah Tidak mungkin. Betapa menjijikkan. Mike saya perintah Sivira Sam. Sengki sir perut menghiasnya dengan tulang. Surf dislay. Surf sisni. Seorang para menutup bumbung dengan penutup. Saya tahu seorang tukang masak akan memanggil sekumpulan labah-labah di sini. Ayo, kawan. Sayang. Kerja. Hebat. Siur itu. Lengan kerangka. Here's one called Philippines though. Apa? Kasi server di bumbong. Hey zombie, beri aku tulang aku. Tapi ia sangat sedap. Rabu,
Dia tidak dalam mood baik hari ini. Betul. Sudah masanya untuk melihat apa yang perlu saya buat. Saya boleh panggil kawan-kawan saya. Boleh awak bantu saya? Menunggu. Nilfish! Pasti jenama saya. Jangan tenang! Hello, Stone. Saya tidak ada satu. Wah, saya sedang tidur dengan nyenyak. Saya di sini dengan Anda. Saya harap saya tidak lupa bagaimana rasanya menjadi seorang pembina. Saya sudah lama tak nampak kau di dunia bawah tanah. Baiklah, mari kita ke urusan. Warna hijau kegemaran saya. Kita akan mengecat rumah hijau. Tangan saya kotor. Sempurna. Lihatlah dekor itu. Ayo. Terima kasih, kawan. Kita akan uruskan bumbung sekarang. Pasang mesin pemotong rumput. Dan tanda yang cantik, tidak seperti ini. Ia terlalu... Bola rambut, mungkin begitu? Tidak. Bagus! Adakah Anda Tunggu akan membayar sebentar. saya? Oh, di sini. Terima kasih. Hello. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Merangkak balik ke bawah tanah. Perdamaian. Sangat gembira saya ada rumah sekarang. Lihatlah dekorasi ini. Mari tambahkan beberapa butiran lagi. Tentang 2 lagi. Luar biasa. Apa yang sedang berlaku? Betapa sedap. Oh, betapa menjijikkan. Kurang-kurangnya. Saya patut cat rumah merah. Saya ada banyak darah. Kita boleh cat rumah merah? Sempurna. Oh, lihat darah mengalir di mana-mana. Saya akan lepaskan anak kelawar saya. Biarkan mereka lakukan kerja. Hebat. Oh, server. Beberapa tanglung. Tanda. Saya tidak perlu matahari di sini. Rumah yang cantik. Saya tahu awak sayang saya. Ini adalah Badwars chomel kwees dradewig. Awar di kerba benda. Bada. Rocket kwees into dear kawain. Baila, ada berpikir kwees into yawa. Tapi awar kena bantu saya. Bawa kotak di sana. Ayo. Cepat. Bigla bawa. I am virtually different hand the pistol game di kerwada day. Gusto na keluar untuk benda, kita perlu sapu gam pada papan. Gamkan yang kedua padanya. Dan kumpulkan semuanya. Benda, saya harap kamu suka. And seorang marker with the deer serumpo menjuram ke. Berbau yang sangat berat nih. Itu kami pakai berterkan. Apa yang Oh, hello, kawan saya. Pikir to Ya, seller sembrun. kita memang perlu kotak surat. Apa surat ini? Saya cinta awak daripada siapa? Saya sakit. Aisyah. Oh tidak. Adakah ia daripada... Saya tidak suka awak. Betul ke? Macam mana saya boleh dapatkan bulu Itulah. Hah? Saya ada idea untuk kotak padang. Lihat, ia adalah Penyiram air. Saya boleh dapatkan salad dari Perancis. surat untuk kawan. Saya ingat Wanda. Ayah yang legenda. Berhenti dengan itu. Selamat tinggal ada surat untuk awak, pertarungan yang baik. Celaka awak, Tuan. Itu adalah... Saya cinta awak. Itu mengerikan. Anak saya. Baiklah. Dracula. Adakah itu taring yang sebenar? Marble. Oh, cool. Memang menyakitkan saya. Mari kita lihat.
Tiada apa yang berkesan. Saya Dracula yang sebenar. Saya mengantuk. Rumah saya sungguh cantik. Oh, tidak. Apa itu? Matahari. Oh, menjijikkan. Bawa pergi. Bawa pergi. Cahaya dalam rumah. Betul. Saya nggak melakukan sebarang pembaikan di dalam rumah. Segalanya pasti memerlukan beberapa perubahan di sini. Mari kita cat dinding merah. Warna kegemaran saya. Mari kita letakkan permaidani merah di lantai. Kita akan gantung langsir merah di tingkap. Dan pastinya satu gambar yang cantik. Moyang saya. Luar biasa. Saya akan menggantung bekas supaya saya boleh memberus rambut saya. Oh. Oh, mengantuk sayangku. Kenapa saya begitu kesepian? Tunggu. Penilaian sesuai dengan sempurna di sini. Mari kita cat rumah saya di dalam dan di luar. Saya sudah melakukannya di luar. Kami hampir sampai di sana. Hebat! Bagus. Dan Ini kota kecil. Mari kita pergi. Dengan televisyen. Saya sukakannya. Dan bersoraklah supaya saya boleh berehat. Hebat. Ini akan berfungsi sebagai meja. Jauh lebih baik. Peminat tersayang. Oh, tunggu. Itu ialah... Apa yang kita ada di sini? Mari lihat. Sebiji burger, sebiji apple. Sudu kejutkan saya. Saya tidak suka, Steve. Weh, dan berehat selepas pengubahsuaian. Aberryton has Kirlaken. Baiklah, bar the cat store is Tin cat borde singen dalkani. Please. Starting worries lakey paramide and berlantai. Kain saya kala chupita neon di dinding. Jarster City sauce desa. Dan ulang. Ini menakjubkan. Sekarang saya mempunyai latar belakang yang sempurna. Sa inyarab kerbaba korea sini, ang tayurin gantung rangka kecil di dinding. Isa moray sempurna lagi. Mari gantung gambar bender kegemaran saya, sebuah major sisi katil, dan barang-barang dalaman kegemaran saya di sudut. Sudah tentu, typewriter saya. Selesai mikrofon. Menarik. Menarik. Dan serial hanya kaya menjejak saya. keluar. Datanglah melawat saya. Semoga Sesuatu hari yang anda saya baik. tak boleh. Dan langganlah. Hei Rabu, ayo mari kita buka bersama. Oh, apa itu? Ia adalah Hubba Bubba. Menjilatnya hebat, menggigitnya mengagumkan. Tolong! Saya tak dapat apa-apa. Itu teruk. Jangan risau, awak akan bernasib baik lain kali. Sedia, Rabu? Sino ba mau mendengar jeritan itu? Biar saya jilat. Membukanya. Oh, saya boleh pilih perisa. Saya bawa beri hitam. Sekarang, saya boleh menjilatnya. Oh, Lita, saya bertukar ungu. Apa? Ambil ini. Oh ya, tapi saya nak tukar perisa. Tak mungkin. Ada perisa gula-gula? Saya suka itu. Mari kita ambil gigitan. Wah, sedap! Mengembungkan gelembung.
Wah, ia meletup dan ada banyak gula-gula yang bagus di dalam. Yeay. Apa? Saya memang suka. Kongsikanlah, tolong. Jangan tamak. Itu tidak cukup untuk kami. Baiklah, maaf kawan-kawan. Ia tidak cukup untuk saya. Sedap. Saya takut nak buka. Rabu, mungkin awak? Mari kita lihat. Apa? Mari ambil kad-kad itu. Ew, menggigitnya. Saya tak ada apa-apa. Sayang sekali. Saya kena jilat. Siapa yang bagi ini kepada saya? Barmaid situ donanan. Harus tu sweet dalam daro. Saya benci brokoli. Bau itu menjijikkan. Teruk. Makanlah, tangkap giliran kamu. Betul. Baiklah, tunggu saya ada idea. Jika saya perlu makan benda ini, sekurang-kurangnya saya boleh menjadikannya lebih cantik dan lebih sedap. Krim putar dan taburan. Rabu, itu idea yang bagus. Baiklah, nampak lebih menyelerakan. Mari kita cuba. Oh, tidak mungkin. Nampak cantik tetapi rasanya teruk. Saya rasa nak muntah. Tunggu, saya ada sesuatu dalam beg galas saya. Kenapa tidak ini? Anits, tunggu beberapa minit lagi. Saya tak boleh tunggu lebih lama. Saya rasa lebih baik. Terima kasih, Anne. Oh, sudah diputuskan. Saya yang pertama membukanya. Wah, kek yang menjijikkan. Tiada apa-apa. Saya gembira. Bagaimana dengan saya? Makan lagi. Saya kena suka. Baiklah. Saya yang pertama. Kek ini sebenarnya kelihatan menakjubkan. Mari cuba krimnya. Rasa yang sedap. Saya suka. Saya akan menjilat semua krim ini. Rabu, berhenti. Apa yang kamu lakukan? Saya tidak mahu kamu mengganggu ritual saya. Saya sudah selesai. Giliran kamu. Ya, saya tidak benar-benar mahu makan lagi. Terutama selepas awak menjilatnya sepenuhnya. Satu idea datang kepada saya. Hello Henry, boleh awak bawa produk awak kepada saya? Saya sedang menunggu. Siapa ini? Apa? Hello Henry, adakah kamu membawanya untuk saya? Tunjukkan kepada saya. Wah, itulah yang saya perlukan. Banyaknya manisan. Saya ambil ini, dan itu. Hebat. Ini wang Anda. Terima kasih, Henry. Selamat tinggal. Jumpa lagi. Anet, kawan-kawan awak pelik. Henry adalah kawan yang paling hebat. Dia selalu membantu saya dengan gula-gula. Sekarang, mari kita hias kek ini. Ia kelihatan lebih baik. Wah, cantik. Saya rasa ia cantik juga. Wow, kita boleh makan bersama. Ia sedap. Boleh tak awak berhenti buat ini di depan saya? Saya akan ambil. Baiklah. Sekeping chip. Mengambil kad-kad itu. Saya takut. Oh, tidak, menjilatnya mudah. Saya tiada apa-apa. Hooray! Oh, saya gembira juga. And jangan. Menanganinya. Atau mulutnya akan terbakar kerana kepedasan. Saya akan mula dulu. Saya akan cuba menjilat lebih banyak taburan pedas. Mari kita lihat. Apa? Oh, pedasnya. Saya sudah lupa tentang perasaan ini. Lidah saya terbakar. Saya tahu, saya perlukan ais. Ada ais dalam peti sejuk saya? Bagus. Ia pasti akan membantu saya. Ia menjadi lebih baik. Baiklah. Venture in the burrito dough, Anne.
Sekarang giliran kamu. Bagaimana saya akan makan ini? Tunggu, saya ada idea yang hebat. Ambil sedikit susu. Mencelup nacho ke dalam susu. Wow, dan siap. Sekarang ia sedap. Oh, dan siapa yang akan minum ini? Saya. Oh, itu bukan sebahagian daripada rancangan saya. Saya akan minum. Baiklah. Oh, tidak. Mulut saya terbakar. Saya tak dapat tahan. Apa itu? Saya sabar menunggu. Gula-gula getah kegemaran saya. Mara Jam Marmalade. Hooray! Saya dapat menggigitnya, menjilatnya, tidak buruk. Saya tiada apa-apa. Teruk. Baiklah. I pergi satu helah do. Kita pilihkan garpu dan pita pelekat. Lihat jari-jari saya sekarang. Saya boleh ambil semua matagami sekaligus dan menjilatnya. Wow, ia hebat. Sangat keren. And wow. Ia sangat lucu. Jetzt Bars und Teils den Ponyas dengan Stomedy. I mau menjilat semuanya. Berhenti! 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 Ia menjijikan! Anne, tolong! Jangan jilat semuanya! Tolong berhenti! Saya tidak mau makan dengan air liur awak. Saya sudah selesai. Letakkan semula ke atas pinggan awak. Ia tidak berfungsi. Saya akan bersama mereka selamanya. Hey! Awak boleh ambil. Saya akan tanggalkan. Apa masalah dengan kamu? Semuanya dalam air liur kamu, Anne. Oh, saya tak berapa nak makan sekarang. Tunggu sebentar. Ya, ini mikroskop saya. Mari kita lihat. Oh, begitu banyak kuman. Tidak, saya tak boleh makan itu. Wah, antiseptik. Ini pasti akan membantu saya. Sekarang matagami ini selamat. Terima kasih kawan-kawan. Saya akan mula. Mari kita cuba. Sedap. Setiap gami memang hebat. Saya nak telan lidah saya. Hebat. Gadis-gadis, saya gembira. Apa kali ini? Lollipop dengan kelawar? Baiklah. Menjilatnya? Tidak mungkin. Saya kena gigit? Tidak. Saya tidak apa-apa. Nasib saya terasiang. Saya, baiklah. Oh, okey. Mulakan dengan saya. Adakah anda pasti saya tidak mau? Oh, ia sangat besar. Mari kita lihat. Sebenarnya ia sedap. Betapa manis. And kamu ada masa yang terhad. Oh, baiklah. Ambil ini. Hebat. Terima kasih. Mari kita cuba. Wah, ia sebenarnya sedap seperti yang Anne gambarkan. Rabu, mari kita fikirkan sesuatu. Baiklah, mempunyai hari spa memang hebat. Bermain Uno. Rabu, lihat Anne. Dia sampai ke kelawar. Hei, apa? Kenapa, Anne? Oh, tidak! Ia kelawar! Saya hampir memakannya! Oh, lollipop itu patah! Dan kelawar itu hidup? Saya bebas. Saya terperangkap dalam lollipop. Awak mau sedikit? Tidak, terima kasih. Beritahu saya bagaimana Anda minum darah. Kali ini saya akan membukanya. Pizza, mari ambil kad-kad itu. Menggigitnya, menjilatnya, hebat. Sesernyan, ndrod raf lagi. Mimpiai mes marah. And berisik karanda. Saya akan beri awak sedikit wang. Baiklah, mari kita lakukan ini.
Bible Day trace tu, kita teachers tray cut. Bringing duit to you. Oops, saya tidak tahu di mana ia. Biar saya mulakan dulu. Saya suka pizza. Saya perlu menjilatnya sebelum ia sejuk. Sedap. Saya ingin memakannya, tetapi saya tidak boleh. Pepperoni ada di muka saya. Spot, memberikan methodiki. Tidak, ia menjijikan dengan air liur ini. Tiada siapa yang mahu memakannya. Rasanya tidak sedap. Saya jumpa duit itu. Saya tak perlukan ia. Hei, ya Tuhan. Adakah kamu akan makan ia? Sudah tentu. Satu idea datang kepada saya. Bermain permainan? Rabu? Ia adalah kok, tidak buruk. Mengambil gigitan. Saya dapat menjilatnya. Hebat! Saya tiada apa-apa. Saya tidak setuju. Mari buka dan minum. Pelik. Ia tidak benar-benar berfungsi. Anda perlu memerahnya keluar. Itu sedap. Sekarang berhenti. Bagaimana dengan saya? Anda tidak memberi saya pilihan. Saya baru sahaja mengasah gergaji saya. Mari kita hapuskan Anda sekarang. Selamat tinggal, Anne. Dan terima kasih. Bagus. Mari kita lihat. Saya tidak cukup kuat. Hei, Rabu tidak cukup kuat. Dia lemah. Itu bohong. Saya akan baik-baik saja. Diam. Hai, berdua sawela. Waka mau ke sini. Dan di sini datangnya jeli. Mari, kita ambil. Sedap. Ia sedap. Itu idea yang hebat, Wednesday. Saya tahu. Saya akan gunakan sudu istimewa. Dan Charles Fruitmaker Silstera Basil. Sangat sedap. Saya tak boleh berhenti makan. Rabu, maukah kamu berkongsi dengan kami? Tidak, ini hanya milik saya. Tinggalkan saya sendirian. Seperti biasa. Hei, saya kehabisan berti jagung. Dan saya ada baldi sederhana. Saya ada baldi besar popcorn dan ia sedap. Betul. Wah, Britney, ada botol kecil, ramuan ajaib. Saya tertanya-tanya apa fungsinya. Mandy ada botol sederhana dan Nicole ada botol besar. Baiklah. Setting, kita ngikutin dengan Britney. Jom. Baiklah. Saya harap ia sedap. Mari kita tuangkan. Baiklah, bagaimana perasaan kamu? Tiada apa-apa? Kamu bersinar. Apa yang sedang berlaku? Betul. Wah, gadis-gadis. Britney telah bertukar menjadi anjing. Dan ia sangat manis. Ini bukanlah apa yang dia jangkakan. Baiklah, sekarang giliran Mandy. Cuba ramuan kamu. Acini harap saya tidak menjadi katak. Mari kita coba. Ia sedap. Saya boleh rasa sesuatu? Kenapa bilik ini begitu besar? Saya tak faham. Hei, Nicole, tolong saya. Apa? Mandy, awak macam budak kecil. Ayo. Wow, ini adalah eliksir untuk pengecilan. Britney memutuskan untuk bermain dengan kamu. Lari. Baiklah, Nicole, giliran kamu. Ini sangat menakutkan. Apa yang akan terjadi pada saya? Mari kita lihat. Ia manis. Hebat. Wah. Sekarang saya ada 2. Saya akan buat satu lagi. Saya ada banyak klon. Betapa hebatnya. Mari kita ambil lagi. Betul. Nicole, ada ramai awak dalam bilik ini.
Macam mana boleh jadi? Anda jakkan bosan lagi. Oh, betapa kecilnya mangkuk makanan anjing. Nicole, ia menjijikkan. Britney, yang sederhana. Dan ia makanan anjing lagi. Oh, tidak, Mandy. Saya tidak cemburu dengan kamu. Larry sudah meskat dengan Nicole. Baiklah, biar saya cuba dulu. Dan saya akan beritahu anda jika ia sedap atau tidak. Saya tidak mempunyai banyak, tetapi ia teruk. Saya rasa nak muntah. Nasib baik saya ada semburan untuk mulut saya. Sekarang nafas saya segar semula. Ayo, giliran Britney. Ayo, beranikan diri. Kamu perlu cuba makanan ini. Hei. Satu idea. Saya perlukan susu dan sudu. Mari bayangkan ini adalah bijirin. Baiklah. Ia memang berbau. Dan tidak manis. Satu sudu. Ia tidak buruk dengan susu. Ew, Britney, sorry your feeder video at you or trade Hanjing hito puli kisider minute yung gaudio mi berpusing tam pergi. Oh ya, Brittany. Itu menjijikkan. Brittany, itu teruk. Jangan buat begitu lagi. Ayu. Oh, apa yang patut saya buat dengannya? Oh, lelaki. Oh, betul. Saya boleh gunakan krim putar. Segalanya sedap dengannya. Memicitnya ke dalam mangkuk. Seterusnya, saya akan taburkan semuanya dengan gula-gula nerds. Baiklah. Wah, tidak buruk, tidak buruk. Dan menutup label makanan anjing dengan gula-gula nerds. Mandy memutuskan untuk mencubanya sendiri. Baiklah, mungkin ia berkesan. Oh, tidak berkesan. Saya rasa orang lain mempercayainya. Beda, mereka akan periksa sendiri. Baiklah, apa pendapat kamu? Piu, Nicole tidak suka. Dan Britney teruja. Britney, apa yang salah dengan kamu? Nyum, 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 nyum. Sedap. Oh, ia adalah lollipop, tetapi ada serangga di dalamnya. Britney? Oh, lipas? Oh, tidak. Ular? Oh, itu teruk. Baiklah. Gadis-gadis, bertenang. Biar saya mulakan dulu. Saya perlukan kaca pembesar. Ada lalat di dalam. Piu. Ia menjijikkan, tapi baiklah. Saya akan coba. Lollipop itu sendiri sedap. Hah? Apa? Gadis-gadis? Bolehkah kamu dengar bunyi itu? Tidak. Itu lalat. Ia telah hidup semula. Oh, kawan. Oh, itu menjijikkan. Wow. Cepat, tangkap ia. Oh, ia ada di muka Nicole. Saya tahu apa yang perlu dilakukan. Mari kita hapuskan lalat ini. Apa? Ia percaya. Ayo. Oh, maaf. Baiklah, giliran saya. Ada lipas di dalam. Lollipop ini sebenarnya sedap. Mustahil untuk berhenti memakannya. Oh, ini mimpi ngeri. Gadis-gadis, ada lipas dalam mulutnya. Britney, jangan makan itu. Terlambat. Adakah kamu suka? Britney, sesuatu pasti telah berlaku kepada kamu selepas ramuan itu. Kamu bertindak pelik. Kamu makan lipas dan kamu tidak merasa jijik? Oh, kawan. Ya, itu pasti. Baiklah, saya akan melakukannya sekarang. Ada seekor ular dalam lollipop saya. Apa yang patut saya lakukan mengenainya? Hebat. Karamel itu sendiri sedap. Cuma ini susah diangkat. Tahu apa yang frustasi kan? Mari kita pecahkan lollipop ini dengan tukul. Sebenarnya, ia menyeronokkan.
Oh, tidak. Ular itu keluar. Oh, ya ular sebenar. Ia akan pergi. Tapi bagaimana nak singkirkannya? Gadis-gadis. Jangan tinggalkan saya dengan ular. Adakah ia cacing? Ia pasti yang gummy. Oh, Nicole ada yang sederhana. Dan Brittany. Wow, itu besar sekali. Oh, wow. Mandy, kamu pergi dulu. Apa yang awak fikirkan? Saya perlu menggulung cacing itu dengan penggulung. Dengan cara itu, ia akan menjadi lebih besar. Bri, bagaimana dengan idea ini? Saya tahu, saya bijak. Oh, ia melekat pada meja. Saya akan gunakan spatula. Oh, itu menyakitkan. Mandy, awak okey? Sudah tiba masanya untuk awak cuba gummy awak. Hebat. Apa rasanya? Memang sedap, tapi tak cukup. Ya, sekarang giliran Nicole. Apa yang awak akan buat, Joran? Ya, menarik. Oh ya, saya akan menangkap ikan. Itu idea saya. Wah. Apa? Semua orang, diam! Oh, ia menggigit, berjaya. Saya dapat ikan gummy pada cacing gummy saya. Gadis-gadis, bagaimana dengan tangkapan saya? Saya tahu. Apa? Mari kita cuba. Sedap. Baiklah, giliran saya. Mari kita cuba. Saya akan pecahkan ia kepada 2 bahagian. Oh, saya berjaya. Saya akan menangkap ikan juga. Tetapi ikan saya akan jauh lebih besar. Wah, masukkan ia. Oh, betul-betul. Oh, hey. Ia tidak kelihatan seperti ikan. Ia adalah butang langgan. Klik padanya dan tonton video kami dahulu. Oh. Dan jangan lupa locengnya. Oh, mari kita cuba bahagian kedua cacing ini. Wah, aduh, ke tepi. Brittany, kamu pukul Mandy. Bagaimana tangkapan awak? Hebat! Wah! Oh, kawan! Brittany, adakah ia jelly masam? Wah, bagaimana dengan yang lain? Nicole ada yang sederhana dan Mandy ada bahagian yang besar. Oh, itu sangat masam. Mari mulakan dengan Brittany. Ayo, perah di atas lidah kamu. Bagaimana rasanya? Wah, ada sesuatu yang tidak kena dengan kamu. Mata kamu berwarna hijau. Semua sudah baik sekarang. Saya takut untuk mencubanya. Oh, lelaki. Adakah mata saya akan bertukar hijau juga? Baiklah. Mari kita coba. Saya berani. Saya boleh menghadapinya. Tidak berbau busuk. Wow. Asid nih sedang melalui seluruh badan saya. Saya meremang. Tunggu. Nicole, lidah kamu. Ya ampun. Kita perlu betulkan ini. Mungkin sedikit air akan membantu. Ia berhasil. Sekarang Mandy. Oh, jangan jadi penakut. Tidak. Kamu perlu mencobanya. Baiklah, saya akan mencubanya. Saya sangat takut memicit sedikit di lidah saya. Wah, masam tetapi sedap. Saya malah suka. Oh, tidak. Saya perlu makan semuanya. Saya ada bahagian yang besar. Oh, itu menakutkan. Kawan-kawan, ada sedikit lagi. Wah, saya terkena renjatan elektrik. Mandy, awak okey. Ya, Brittany, kita memang perlukan bantuan. Hello, kawasan ini beracun. Merakam semuanya. Kawan awak juga beracun dan berbahaya. Selamat tinggal.
Wah, di mana kita? Sekarang kita terkunci di sini. Walaupun berhenti menjerit. Nampaknya ada sesuatu yang sangat menarik di sini. Mary, apa yang awak lakukan? Saya coba Apa yang membuka... ada dalam kotak-kotak ini? Saya tertanya-tanya apa yang di dalamnya. Mari kita lihat. Lihat, ada shoot lagi di sana. Mungkin ada kunci dalam kotak ini. Kaya tidak kemejerwesan. Saya menjaringkan untuk menyelesaikan ini dengan bantuan saja. Saya akan cobakan kunci. Nampaknya saya perlu memanjat untuk mendapatkan kunci. Wow, ada sesuatu yang putih di situ. Mungkin air biasa. Baiklah, mari kita lihat. Ini beras kunci. Ini seekor ikan. Ya, bernama cacnya. Lebih baik saya biarkan ia kembali ke dalam air secepat mungkin. Kami masih berminat dengan sesuatu yang lain. Oh, dan itu kuncinya. Mary, ikut saya. Kunci merah bermaksud Anda boleh gunakan untuk membuka peti keselamatan merah. Mari kita buka dan lihat. Tunggu, bersinar. Dynamite di sini. Oh, seramnya. Dynamite. Apa yang patut kita lakukan? Saya beridea. Silver saya membawa ring wire bersama saya. Itu dia. Mary, bolehkah kamu potong wayarnya? Lebih baik awak buat. Cepat Shajva, harap ia tidak meletup dengan dinamit ini. For now, warrior arrange versus Jada when you arrange now order. Yes, right. Tiada apa yang berjaya, tetapi sekarang saya benar-benar memerlukan berus awak. Hah? Ini benar-benar teruk. Mary, boleh tak awak berhenti Serius, lebih baik pergi ambil kunci seterusnya. Ayo. Baiklah, sejak. Dia boleh menghadapinya. Mari kita lihat beberapa. Alinga, ini beruang marmalade. Selamat tinggal. By the way, ia agak sedap, tapi ia lebih fleeing daripada kuncias. Jadi, dan saya tidak mahu menjatuhkannya langsung. Oh, Mia, buka peti keselamatan itu. Ini satu lagi, datang sendiri. Jadi, mari kita lihat. Wah. Sekarang saya ada glitter di seluruh muka saya. Pilih dan gurau penggayaan. Mungkin Anda perlukan solekan. Lebih baik cari kunci. At ini boleh berharta na beri pingkos mansa kini adalah niya Jeremy Furry sesuai sang bergerak. Mungkin dinosaur. Atau buaya. Ang kita chemistry sa rules buffer. Where are you at paging arena? Wah, saya tetap pernah nababunglon sebenar sebelumnya. Dia comel sekali. Saya rasa saya akan hantar dia ke sana untuk berehat. Saya cuma perlukan kunci. Itulah dia. Baiklah, mari kita lihat. Saya tertanya-tanya apa yang ada di dalam. Bagaimana nak gunakan permen ini untuk wang? Mari kita lihat. Wow, banyaknya uang di situ. Dan itu semua untuk saya. Saya rasa seperti gadis terkaya di dunia. Bau duit. Layers. Dua berumai korigidor ang mga mag-siren na batibadi sa Rio Remondapir. Iksa sebagian rumah dia, mana yang lawarnya. Saya perlu mendapat kunci dengan jujur. Ada kaunti yang menyenangkan untuk disentuh di dalam. Rasanya seperti... Boleh itu dipanjangkan? Sudah ini kunci ya. Masalah yang berada di simpanan biru. Baiklah, saya tertanya-tanya apa yang akan terjadi jika saya... Tunggu, apa? Apa yang akan berlaku jika saya tarik tali kasut itu? Nah, tali kasut itu terputus. Ia adalah Beberapa sekumpulan Orbis untuk jatuh. Tarik lagi sedikit. Saya Ratu Sebenar Orbis. Hebat. Nampaknya kunci baru telah muncul. Sudah. Jiwa saya untuk saya merbaik.
Saya tertanya-tanya apa itu. Memory. Cacing. Kita perlu dapatkan kunci secepat mungkin dan sekali lagi. Saya rasa nak muntah. Mary, selamatkan saya. Jangan sentuh benda itu, Lak. Semuanya akan terjual dengan sendirinya. Oh, hebat. Saya dapat Anda akan pizza. lihat. Di dalam yang mana? Berwarna merah. Benda. Tak langsung kira comel, ya? Itu kelakar. Baiklah, saya kenal pengoyaki pada ketika kamu rasa itu kelakar. Mary, sekarang giliran kamu. Bagaimana cacing Anda terutamanya? Warna aku tekan interview dengan ke dalam sana. Ada banyak yang menjadikan lagi. Tetapi Anda perlu mendapatkan Mari kunci kita itu. Saya sudah melalui perang, jadi Anda perlu mengalami sesuatu yang mengerikan juga. Apakah itu? Iya, dari mata. Marmalade dan mata yang tekat sedam. Apa yang kau buat? Ya cuma gula-gula. Cari kunci lebih jauh. Ini dia. Sudah tiba masanya untuk... Oh, itu Marcel. Oke. Stona, kau beri jalan ya. Angsa bersuara hong. Mia. Saya ingin memberi awak peluang untuk tekan butang ini. Selesai. Tunggu, Ia apa? bukan apa-apa. Saya klik padanya. Kalau tidak, saya akan berdiri di bawah benda biru yang hina Ayolah, ini. saya mau keluar kunci dan seterusnya. Apa dia? Rambut. Apa? Menjijikan. Ew. Dan mengapa saya? Oh, betapa hinanya. Saya tak buat dengan sengaja. Dan lagi pula, di mana kunci bodoh ini? Oh, di sini rupanya. Masanya untuk membuka peti paling gelap. Ternyata, dalam peti gelap itu terdapat Manisan. Ada banyak biskut Oreo di sini. Mia sekurang-kurangnya berikan saya satu biskut. Oh, terima kasih. Sedap. Apa? Oh, Tuhan. Mia, awak sangat menawan hari ini. Ready? Narakar seri biskut? M Garcia. Rambut apa yang penuh cari kunci itu? Siapa yang berlendir? Oh, nampaknya seperti telur mentah. Setelah saya perlu mencari kunci. Oh, di situ. Tadi masih ada uang yang sudah dalam peti keselam sedang kuning itu. Mia, ya nak mau saya buka. Abari say, clear benar yung... Surawari, Saris, Saris at Samforik, Sarista. Memang ada sesuatu tentangnya. Saya tak nampak apa-apa yang lebih kelakar sejak lama dulu. Farbin Takeaway. With Tapper by Kangchi. Ayo, Mia. Kamu memang penakut. Baiklah. Apa yang Sonic Team? Dua ulat. Seperti dapat lagi kunci secepat mungkin. Oi. Oh, hampir pingsan sebab takut. Harap ada sesuatu yang menarik dalam peti besi ini. Itulah kunci kita untuk kebebasan. Ya, kita jumpa. Kabaran? Hebat. Sudah tiasanya untuk keluar. Itu adalah satu tipu helah. Roda. Ia berjaya. Mari kita keluar. Wah, Morally saya melekan dulu. Mia, apa yang kita ada di sini? Ia adalah puppet. Sangat kecil, sangat comel. Sekarang giliran awam. Saya ada puppet yang lebih besar. Ia sangat hebat. Saya tak boleh berhenti bermain dengannya. Giliran kamu. Ya. Sudah tentu. Wah, ia besar. Wah, ini milik saya. Main dengan punya awak. Betul. Tetapi ia sangat kecil. Bagaimana nak main dengannya? Saya tak boleh buat langsung. Oh. Tangan kamu terlalu besar. Ya, cukuran sama share-share saya ada wamberai mereka kan jadi oleh raju bling. Oh, ada sesuatu yang tidak kena. Berdiri lad.
Maaf, saya tidak akan melakukannya lagi, tetapi saya ada idea lain. Saya akan ambil sedikit gam dan sepit rambut. Saya akan letakkan gam pada sepit rambut seperti itu. Kerja yang bagus. Dan sekarang perkara utama. Cuba ia. Saya rasa saya akan mempunyai reka bentuk sepit rambut yang paling hebat. Anda belum pernah melihat ini sebelum ini. Sepit rambut, cuba. Sekarang saya bergaya. Ha! Oh, ya, ia sangat hebat. Terima kasih. Terima kasih. Mike, awas terusnya. Puppet saya. Apakah sesuatu yang menarik boleh dilakukan dengannya? Satu idea. Saya ada gunting. Sekarang kita akan potong. Wah, tidak. Jangan ganggu. Dikasih Narnya sudah mau. Tercari sama tray. I Berja. I seorang genius. Dia lebih dari iPhone sore. Oh, wow, ia sempurna. Kamu tak boleh main dengannya? Setting jasa dia memikirkan sesuatu yang lain. Saya ada idea yang hebat. Saya suka mencipta dan mencipta perkara-perkara menarik. Sekarang saya akan mencipta sesuatu yang hebat. Anda semua akan terpesona. Mari kita lakukan. Wah, betapa fantasi. Kita perlu ambil gambar. Jadi, saya tidak perlukan ia lagi. Wah, semuanya sudah siap. Unicorn saya. Satu lagi perkara. Ia dipanggil perangkap. Sekarang ia adalah bag di mana Anda boleh simpan apa sahaja yang Anda mahu. Wah, itu hebat. Saya mahu satu juga. Milik saya. Saya cipta untuk diri saya sendiri. Cemburulah. Mari kita terus bermain. Wah. Boleh saya jadi yang pertama sekarang? Ayo. Oh, tidak. Itulah yang saya takutkan. Betapa menjijikkan. Mike, buka. Ayo tidak, Ma. I would have brokol suatu restoran kurangnya bisnis reputasi waspunya. Baiklah. Oh, betul. Apa yang saya ada? Oh, lega. Saya lebih bertuah daripada awak. Betapa kecilnya benda ini. Saya akan makan dan saya takkan rasa apa-apa. Mike, kenapa awak menakutkan saya? Jangan buat begitu lagi. Baiklah, kita perlu makan ini. Mari sini, brokoli hodo. Lihatlah bagaimana dia memakannya. Dia kotor sekali. Kenapa kamu ketawa? Ayo. Oh, tidak. Saya tidak mahu makan ini. Brokoli kelihatan teruk, tetapi saya terpaksa. Betapa menjijikkan. Saya tak boleh makan ini. Selamat menjamu selera. Kunyah dengan baik. Kenapa saya perlu semua ini? Saya tak boleh telan pun. Ia sangat menjijikkan. Kunyah ya. Nah, tamat. Adakah kamu memukul saya dengan brokoli? Kamu akan tahu lebih baik. Baiklah, brokoli. Saya sudah selesai dengan kamu. Nah, itu dia. Itu sahaja. Tidak. Sekarang kamu. Ya. Baiklah, lebih cepat, lebih baik. Saya akan telan tanpa merasainya. Betapa menjijikkan. Saya perlu makan semuanya walaupun saya tidak suka. Saya akan makan semuanya. Saya tidak akan tinggalkan secebis pun. Ini yang terakhir. Phoebe, wah. Itu sahaja. Saya telah menelannya. Oh, tidak. Tidak. Ada sesuatu yang tidak kena. Kamu semua hijau. Phoebe, apa yang akan kamu lakukan? Oh, bau busuk. Mike, buka. Tidak, Phoebe. Baiklah, saya ada mata di sini yang kecil. Bagaimana dengan kamu, Mike? Ya, saya ada mata yang lebih besar. Pada hebatnya. Suzy, giliran kamu. Ya, wah betapa besarnya ia. Sangat gergasi. Ini mata saya. Lihat mata awak sendiri. Baiklah, saya akibat fisik saya buat masa ini. Saya tertanya-tanya, jika saya lemparkan, adakah saya dapat menangkapnya dengan mulut saya? Berjaya. Mata ketiga ada dalam mulut saya. Mata Gami yang sangat kenyal dan berjus. Saya akan makan lebih banyak. Ia tidak mencukupi untuk saya. Saya di sini sekarang. Ya, sangat besar dan sedap. Boleh saya? Tidak, mata saya. Ayo, sekuat mana awak nak gigit? Sangat teruk. Mata saya. Kamu takkan dapatkannya. Ya, saya akan. Pulangkan semula. Wah, itu memang satu cabaran. Sekarang ia sudah rosak. Saya minta maaf. Ini, ambil semula. Ia milik awak. Saya tahu bagaimana untuk menebus diri saya. Ini, ambil sudu. Tepat sekali. Ia juga lebih mudah untuk dimakan. Sedap. Saya tak boleh berhenti. Ia sangat menyelerakan dan manis. Dan sekarang anda boleh terus gigit. Marmalade yang menakjubkan. Saya mahu lebih dan lebih lagi. Saya ada separuh lagi. Marmalade terbaik dalam hidup saya. Betapa sedapnya. Suzy, mata kamu.
Tepat sekali. Kenapa saya perlukan sudu bila saya boleh gigit dan kunyah? Oh, Suzy, Amira's bar Solepar. Kawan-kawan, saya tak boleh tanggalkannya. Badan muka, belajar makan dengan berhati-hati. Ia tidak kelakar. Oh, baiklah. Mari kita bantu dia. Datang ke sini. Kami akan keluarkan mata itu dari kamu. Oh tidak, ia terlepas. Betapa jauhnya ia terbang. Beri saya sekeping. Ini mata saya. Kamu tak boleh. Saya takkan benarkan. Belajar kertas segunting share ya wata-wata. Herman. Kemudian buka ia. Ia tidak ada burger. Betul besarnya dan vanilla ayam. Sila mau mencuanya secepat mungkin. Itu nasib baik untuk kamu. Saya pasti ia akan membawa tuata. Oh tidak, ia sangat kecil. Earthfall flavor tuanya. Baiklah, sekarang giliran saya. Saya ada burger biasa, tapi ia pasti yang paling sedap. Makan punya kamu dulu, Suzy. Saya? Baiklah. Bagaimana saya boleh? Oh, tidak. Saya ada idea. Saya akan ambil tisu supaya tidak kotor. Bagus. Dan bagaimana itu akan membantu anda? Ay, ito na gumagakit suara garpo. Ay, ito na ba itong burger ring? Oh, ia sangat menyelerakan. Datang cepat ke mulut saya. Betapa membosankan. Ini adalah etika. Oh, ia sangat membosankan. Saya mahu tidur. Betapa lazatnya ia akhirnya. Burger saya. Betul. Etiket. Penting untuk membuang serbuk roti dan tisu. Oh, kenapa awak buat begitu? Pelik. Makanlah. Tapos, kari sige ada burger. Boy ramai haskasay. Siya matulad sa ating makan burger dengan betul. Baiklah, tiada burger di sini. Sudah lihat. Wah, menakjubkan. Saya tak boleh simpan sendiri. Oh, Mike, ia menjijikkan. Sekarang giliran kamu. Burger benasik dan kiberludat sa isam. Where were your word of parish? Ya flawless. Say picture box makan salad. Bagaimana dengan garpu dan pisau? Kerja yang bagus. Mari kita cuba sekarang. Ia tidak berfungsi. Tiada apa yang berfungsi. Ia terlalu kecil. Saya ada sesuatu. Wah, pisau yang besar. Ia memotong dengan baik. Fikir baik. Fikir. Tepat sekali. Gergaji rantai. Betapa mimpi ngeri. Sekarang ia pasti akan berfungsi. Baiklah, lihatlah. Ia benar-benar berfungsi. Hebat. Saya akan makan kamu sekarang. Bagus, saya berjaya. Perbangan kepada kami tidak pernah berhasil. For saya, harus safer for salad lagi. Saya boleh makan burger saya. Dan sekeping untuk saya. Sudah tentu, makanlah. Kamu tamak. Tapi ia mempunyai burger selain seriusnya. Bespa berjusnya ia. Sosnya memang sedap. Satu keping tetap. Saya mau lebih. Saya akan gigit dari sini dan dari sini. Tidak dapat dipercayai. Oh, saya tidak akan tinggalkan secubis pun. Saya akan makan setiap sedak terakhir. Burger paling sedap dalam hidup saya. Saya suka sangat. Betapa menjijikkan. Tiada etika. Oh, saya makan terlalu banyak. Saya tak boleh buat lagi. Kamu nampak berbeza. Oh tidak, bagaimana boleh jadi begitu? Lihat betapa berdarahnya kamu. Itu pipi yang besar. Ay, sinasarsingo po dati yung sound